Okey guys, minyak pun dah kuning. Hari ni kita nak try isi minyak dah gunakan subsidi Budi 95. Tapi kali ni kita nak guna aplikasi Settle by Petronas lah. Maksudnya kita akan isi minyak dekat Petronas. So basically cara yang ni antara yang simple juga sebenarnya. Korang just perlu verify korang punya IC dekat dalam aplikasi MySettle ni one time, sekali sahaja. Dia nak approve pun sekejap, dalam masa 2 jam macam tu dia dah approve. Dan once korang punya IC tu dah verified dekat dalam aplikasi ni, should be korang boleh buat pembayaran untuk beli subsidi ataupun beli minyak pada harga subsidi RM1.99 tu. Tak perlu nak buka-buka IC lagi, pergi kat kaunter ke nak cucuk IC lagi lah. Semuanya berlaku dekat dalam aplikasi ini. Kita try okay, aplikasi Settle ni. And then dia akan detect tau kita kat batu berendam. And then korang purchase fuel. And then korang nampak RON95 RM1.99 per liter ni eligible lah. Maksudnya kita boleh pakai lah. So kita select pump nombor 2. Katakanlah hari ni aku just nak isi 50 lah. Okay, kalau anda kata korang nak isi full time pun boleh tau dalam apps ni. Jadi kita ambil 50. Minyak kuning. Confirm. And then nampak use Budi 95 subsidi. Nampak aku punya baki ada lagi 300 liter lah. Untuk bulan ni aku baru nak guna. Yang video lepas tu kita guna yang bulan lepas punya. So okay, eligibility dah check nampak. Sebab kita dah check eligibility, pass, IC pun dah verified. So kita pay 50. Okay, masukkan password. Alright, jadi kalau korang boleh nampak, kita tadi nak isi 50 kan. Tapi sebenarnya harga yang patut kita bayar 65. Jadi government subsidi RM15.33 lebih kurang macam tu nampak. Jadi korang jangan pening tau bila nampak isi 50 tapi dapat RM65 ke. Tak, korang dapat worth of RM65 kalau tak ada subsidi. Tapi sebenarnya korang rasa dapat RM50 based on RM1.99. Jadi jom. Bismillah. Jadi dekat meter pun korang akan nampak dia melebihi RM50 tau. Jadi dah should be akan isi sampai RM63 tadi. On harga RM2.60 jangan silap anggap tau kalau tak ada subsidi punya harga kat sini. Tapi kalau korang dapat subsidi, nilai dia masih lagi RM50. Alright. Jadi settle kat sini dapat 25 liter RM65. Kalau harga RM2.60. Alright. Tu je lah kot. Alright. Okay. Bismillah.